Assalamualaikum dan salam Kedah Sejahtera. Bersama saya Ajmal Ali dalam Buletin Kedah Sejahtera. Kerajaan Negeri Kedah terus memperluaskan akses pendidikan menerusi pelbagai inisiatif termasuk memperkasakan tabung Tunku Mahmud dan pelaksanaan program tuisyen rakyat sejahtera di seluruh negeri ini. Menteri Besar Datuk Seri Mohamad Sanusi Maknur memaklumkan langkah itu bagi memastikan lebih ramai anak Kedah mendapat peluang pendidikan berkualiti sekaligus melahirkan generasi berilmu dan berdaya saing. Beliau memaklumkan program tuisyen rakyat sejahtera 2026 kini dilaksanakan di semua 36 DUN di Kedah. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Anugerah Sanjungan Ilmu Peringkat Negeri Kedah dan Pelancaran Tuisyen Rakyat Sejahtera 2026 di Dewan Al-Hana Asik. Menurut beliau, tabung Tunku Mahmud akan diterus diperkasakan agar tajaan kepada pelajar dapat disalurkan secara berterusan demi masa depan yang lebih baik. Beliau berkata, tabung Tunku Mahmud yang diperkenalkan pada tahun 2009 kini diteruskan semula bagi memperluaskan pelaksanaan pelbagai program pendidikan di negeri ini. Tabung tersebut berjaya menarik sumbangan termasuk RM500,000 daripada seorang penderma dari Kuala Lumpur di samping menerima sumbangan daripada syarikat berkaitan kerajaan JLC, anak syarikat kerajaan serta tokoh korporat Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari sebagai penyumbang utama. Peranan komuniti antara kunci utama membanteras gejala dadah di Kedah menerusi pendekatan bersepadu melibatkan penduduk, institusi masjid serta rukun tetangga sebagai benteng pencegahan di peringkat akar umbi. Pengerusi Jawatankuasa Perumahan, Kerjaan Tempatan dan Kesihatan, Meja Bersara Mansur Zakaria berkata, inisiatif seperti program Kampung Aspirasi Bebas Dadah KABD perlu diperkasakan lagi bagi memastikan usaha memerangi penyalahgunaan dadah jauh lebih berkesan dan menyeluruh. Menurut beliau, Kedah merekodkan sebanyak 21,510 kes penyalahgunaan dadah sehingga tahun 2025 dengan golongan berusia 16 sehingga 39 tahun dikenal pasti sebagai kumpulan paling terjejas. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pelancaran Program Gegar Kampung Aspirasi Bebas Dadah di Dewan KRT. Tambah beliau, tren semasa turut menunjukkan peningkatan penggunaan dadah sintetik jenis amfetamin type stimulant ATS yang memberi kesan serius terhadap sistem saraf dan otak yang berpotensi mencetuskan tingkah laku agresif serta jenayah. Sehubungan itu, beliau menekankan peranan ibu bapa agar lebih peka terhadap perubahan tingkah laku anak-anak serta mendapatkan bantuan awal sekiranya terdapat tanda-tanda pelibatan dengan dadah. Budaya membaca perlu jadikan asas utama dalam membentuk generasi berilmu, beradab dan berjiwa besar selaras dengan usaha melahirkan masyarakat seimbang dari segi intelektual dan nilai kemanusiaan. Pengerusi Jawatankuasa Kebajikan Wanita, Keluarga, Masyarakat dan Perpaduan, Datuk Halimatun Saadah Saad memaklumkan, aktiviti membaca bukan sekadar aktiviti harian, sebaliknya proses penting dalam membina jiwa dan pemikiran manusia. Laporan menunjukkan masalah kesihatan mental kalangan remaja dan kanak-kanak meningkat sebanyak 2 kali ganda dan memberi isyarat jelas bahawa perlunya pengukuhan budaya membaca. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Festival Sastra dan Seni Kanak-Kanak Kedah serta program Jom Baca Bersama 10 Minit sepenuh Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia Peringkat Negeri Kedah di Pekarangan Kompleks City Plaza Al-Star. Pengajuran program santai di Sungai Derga SD Floating Market 4.0 dan eksplorasi usahawan negeri Kedah antara inisiatif memperkasakan usahawan tempatan dan merancangkan sektor pelancongan negeri. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Kebudayaan dan Keusahawanan, Datuk Muhammad Sa'ilin Saidin memaklumkan, program seumpama itu menjadi platform penting kepada usahawan kecil dan makro untuk mempromosikan produk, memperkenalkan jenama serta berinteraksi secara langsung dengan pelanggan. Beliau berkata demikian ketika berucap mewakili Menteri Besar merasmikan program terbabit di kafe santai di Sungai Derga baru-baru ini. Menurut beliau, penganjuran SD Floating Market berpotensi menjadi produk pelancongan baharu negeri dengan menawarkan pengalaman unik kepada pengunjung sekaligus menarik lebih ramai pelancong ke Kedah. Tambah beliau, program eksplorasi usahawan di bawah Unit Pembangunan Usahawan Negeri merupakan inisiatif berterusan yang dilaksanakan di setiap daerah dengan edisi kali ini merupakan penganjuran kelima dan memilih Sungai Derga sebagai lokasi utama. Negeri Kedah terus mengukuhkan reputasinya sebagai destinasi utama pelaburan berteknologi tinggi apabila projek mega syarikat kosmik teknologi Malaysia Sdn Bhd bernilai RM1.66 bilion berjaya direalisasikan di Kulim. Pengerusi Jawatankuasa Industri dan Pelaburan, Pengajian Tinggi Sains Teknologi dan Inovasi, Profesor Dr. Ham Hilman Abdullah memaklumkan, pelaburan berskala besar itu menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi negeri serta memperkukuhkan ekosistem industri berimpak tinggi.
Menurut beliau, projek berkenaan siap sepenuhnya dalam tempoh kira-kira 15 bulan melibatkan fasa pembinaan, pemasangan peralatan dan ujian sistem sebelum mula beroperasi pada April tahun ini. Tambahnya, pelaburan itu dijangka menawarkan 3,000 peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Buletin Kedah Sejahtera berakhir di sini. Ikuti perkembangan terkini Kerajaan Negeri Kedah di platform digital Urusia Penerangan Darul Aman. Sekian, Assalamualaikum dan salam Kedah Sejahtera.